Era 125 seperti namanya, ya, sebuah lagi skuter urban yang anggun dan juga boleh kata handsome dengan menawarkan reka bentuk yang futuristik dan juga sporty. Tapi saiz dia orang lelaki dan juga orang perempuan boleh naik. So lampu dia menggunakan lampu fully LED, design depan dia boleh tahan lawa. Datang dengan brake disc dekat bahagian hadapan. So reka bentuk tepi dia macam ni. Floorboard dia boleh tahan cantik, flat saja floorboard dia, dan juga dia menggunakan kunci biasa. Meter dia lawa guys, menggunakan LCD screen display, ada charging port, okey, dan juga ada ruang kompartmen yang korang boleh letak barang. Tengok dalam jugalah. Nak letak phone pun boleh macam ni, okey. So dekat sini juga dia ada utility hook, okey, dan juga ruang kompartmen dekat bawah seat dia boleh tahan besar. Ni boleh letak helmet biasa. Kalau tak muat helmet biasa pun sekurang-kurangnya helmet stem boleh muat sebab dia ada bonglo kat bawah. Nampak? Okey, so kapasiti tangki dia pula adalah 6 liter. So memang cukup besar ni, 6 liter untuk sebuah motor skuter urban. Dan yang best dia juga didatangkan dengan ini dia, top rack. Apa pendapat korang pasal motor ni? Ditawarkan dengan 3 pilihan warna. Ini warna hijau, dia juga ada warna grey. Warna biru dia ni pun boleh tahan cantik, dikontrakan dengan warna kuning macam tu. So memang cukup cantik lah. Harga motor ni juga sangat-sangatlah mesra poket, iaitu dijual pada RM5,088 saja. Jadi apa pendapat korang pasal motor ni? Cuba korang komen dekat bawah.